Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, pengurusi dan ahli tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan merenungkan besok lusa 1 Muharram, bermakna umur kita itu bertambah setahun. Ingatlah, kita bukan tambahnya umur itu penting, yang nak difikirkan ialah berkurangnya setahun umur kita. Maksudnya kalau umur kita mati 70 tahun, dah kurang sehari dah, dekat. Itu menungkan. Maka sekarang yang kita pentingkan ialah yang akan melindungi kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberi perlindungan kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengambil pengajaran ialah Al-Quran. Tempat kita mencari tauladan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita memperingati hidup, kematian. Cukuplah mati itu sebagai pengajaran kepada kita. Itu yang patut kita menungkan. Maksudnya menungkan persiapan kita ke akhirat. Yang ditakuti ialah persiapan kita itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling menakutkan. Ramai orang beribadat, ramai orang mengerjakan taat, ramai orang mengerjakan perintah-perintah Allah taala, tapi yang amat membimbangkan, kalau amalan yang kita lakukan, ibadat yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mengecewakan kita. Kalau amalan yang telah kita lakukan siang, malam, pagi, petang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita berusaha pagi, petang, siang, malam untuk ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu itulah menyebabkan kita akan masuk syurga. Itu sebabnya kita perhatikan bahawa sungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan mesti ada 2. Yang pertama, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhlas melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sedikit pun tidak timbul dalam hati kita ingin menunjukkan amalan kita. Itu sebabnya kita beramal mesti betul-betul ikhlas semata-mata. Kerana ikhlas itu suatu rahsia dari rahsia Allah Ta'ala. Al-ikhlas sirrun min asrari wada'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, letakkan dalam hati hamba aku yang aku kasihi. Kita minta Allah Ta'ala sayangkan kita, minta Allah Ta'ala kasihkan kepada kita. Apabila kasihkan Allah Ta'ala dan kasihkan orang-orang yang kasihkan Allah Ta'ala, kita mesti cintakan kepada Allah
dan cintakan kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuklah sekarang dengan anjingnya. Kita rasa heran mengapa sibuk-sibuk nak sentuh anjing tu, pening kepada kita memikirkannya. Satu hari Jibril alaihissalam dah berjanji jumpa Nabi, tak datang-datang Jibril alaihissalam. Rupanya di bawah pangkin Nabi tidur itu ada anak anjing. Jibril tak turun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul malaikah baitan fihi kalbun mutasawwir. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar patung. Tapi ingat, yang tak masuk tu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Jangan silap. Kalau tidak kita letak anjing, malaikat maut tak datang-datang. Yang tak datang tu malaikat rahmat. Itu habis sebagai permulaan. Belum start lagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita nak cerita bab doa aja, mudah aja. Doa itu nampak macam mudah, sebenar-benarnya payah. Itu sebabnya payah Allah Ta'ala nak makbulkan doa kita, kerana kita tak nak yang payah. Allah Ta'ala payah nak makbulkan doa kita kerana kita tak mau yang payah-payah, nak senang-senang. Mengapa doa kita tidak makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang kita lihat Nabi Allah Musa alaihissalam, Tuhan makbulkan doanya 40 tahun baru Tuhan makbulkan doa. Kita nak juga makbul, tetapi bersabar. Sabar itu menyebabkan kita akan dihasutkan ke syurga. Innama yufassabirun ajrun bighairi hisab. Hanya akan disempurnakan pahala orang-orang sabar tanpa hisab. Di syurga besok ada golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Mengapa? Kerana kami orang-orang yang sabar. Sabar pun susah nak sabar ni, payah nak sabar. Tetapi kalau kita dah faham kelebihan dia, faham fadilat sabar, kita akan sabar. Itu termasuk yang pertama, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Taala. Yang ketiga, sabar menghadapi masalah dan bala bencana. Itu sabar. Manakah yang paling penting? Sabar menunggu makbulnya doa Allah kepada kita. Sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba aku bertanya kepada aku, katakan oleh Muhammad, aku tu dekat. Aku perkenankan doa-doa orang yang berdoa apabila berdoa. Aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa. Falyastajibu li, perkenankan aku punya arahan pula. Kalau Allah Ta'ala perintah, kena ikut dan beriman kepadanya. Itu mustahak. Beriman itu mustahak. Beriman itu macam kita kata begini, payung itu tidak boleh menahan hujan. Payung tidak boleh menahan hujan, tetapi membolehkan kita berdiri dalam hujan. Faham tu? Kita tak faham? Saya pun tak faham. Payung itu tidak boleh menahan hujan, tetapi membolehkan kita berdiri dalam hujan. Sama dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak semestinya kita boleh masuk syurga.
tetapi keyakinan itu menyebabkan kita boleh bertahan. Kita yakin dengan keyakinan, beriman dengan sepenuh-penuhnya akan dimakbulkan oleh Allah, akan doa kita makbul dia. Persoalannya kerana kita tidak yakin doa kita, menyebabkan kita minta orang lain doakan kita. Suruh Pak Imam, suruh Tuan Bilal, suruh ustaz-ustaz, suruh ulama tolong sembahyang hajat. Kita sendiri tidak minta, tak yakin yang doa kita itu akan dimakbulkan oleh Allah, menyebabkan kita tak berdoa. Kita tidur bagi Pak Imam bangun malam. Pak Imam yang teruk bangun malam pukul 3 pagi kena bangun, doakan untuk kita. Yang nak minta tu kita, yang tolong minta Pak Imam, ustaz-ustaz kita, ulama kita yang kena bangun malam. Yang minta siapa? Kita. Itu pasal. Kenapa tu? Pasal kita yakin yang doa kita tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak doa itu tidur. Bangun dah orang tua-tua tadi. Itu sebab dia pernah berlaku satu ketika. Satu imam tua dah 80 umurnya. Tuan, doakan saya mai hajat. Apa hal? Saya nak minang tak dapat-dapat. Dia tolak semua. Siapa nama sebulan tu? Nama sebulan. Berdoalah Pak Imam. Silap doa Pak Imam yang dapat. Pasal kita tak mau doa tu. Itu sebabnya kita kena berdoa sendiri. Doa sendiri. Bangun malam-malam. Minta apa hajat kita. Bolehlah kita minta orang lain tolong doa, tapi kita berdoa sama. Satu hari seorang perempuan bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni rajin pensan. Doakanlah aku supaya aku tak pensan-pensan lagi. Nabi kata, kalau engkau sabar dengan penyakitmu itu, engkau akan masuk syurga. Kalau begitu ya Rasulullah, tak apalah, pensan-pensanlah, tetapi doakan aku supaya aku tak terkencing waktu pensan itu, penyakit gila babi. Nabi tak aku doakan. Maknanya boleh orang lain tolong doakan kita, tetapi di samping itu kita hendaklah bersabar menghadapi cubaan dan dugaan. Itu sebabnya di sini kita lihat bahawa doa itu merupakan hidayah dan petunjuk. Doa itu merupakan hidayah dan petunjuk. Kalau kita mudah berdoa, bermakna mudahlah Allah Ta'ala nak makbulkan permintaan kita. Saya ulang ni. Kalau kita mudah untuk berdoa, bermakna doa itu petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita mudah berdoa, mudahlah Allah Ta'ala memberi apa yang kita minta. Dalam kitab Hikam ada menyebut, iza atlaqa lisanaka fi tarab fa'lam annahu yuridu ayyutiyak. Apabila Allah lepaskan lidahmu untuk berdoa, ketahuilah memang Allah Ta'ala nak beri dah. Apabila Allah lepaskan lidah kita untuk berdoa, ketahuilah memang Allah Ta'ala nak beri dah. Kalau kita mudah nak berdoa, ada tanda-tanda permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kena ada keyakinan. Tak yakin tak boleh, kena yakin. Itu sebab dia inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Keraguan itu tidak boleh menutup sesuatu pun. Keraguan, ragu-ragu, Tuhan terima ke tak terima ke? Apabila kita ragu-ragu, tak ada harapan dah. Itu bersungguh-sungguh minta. Itu sebabnya satu kisah cerita, ini ragu-ragu dah ni, tak rajin, tak yakin. Ceritanya Joha ni namanya Nasruddin Joha namanya, orang Turki.
Satu hari dia beli himar 10 ekor. Dia balik, dikira 10, dia naik seekor, naik, kira balik 9, kan lagi satu, turun 10 pula. Dia tak kira yang dia naik. Balik rumah, dia terpinga-pinga. Isteri kata, mengapa terpinga-pinga ni? Tadi aku beli himar 10 ekor, bila aku naik tinggal 9, bila aku turun 10. Isteri kata, tak apa, awak turun, saya kira pula 11. Dia jadi himar lancung. Pasal keraguan itu. Jangan ragu-ragu. Jadi jangan tuan buat modal lah balik negang. Maksudnya itu Juha ni pelik. Dia seorang imam di Turki, tapi pelik perangai dia, pelik. Cerita dia bermacam-macam. Termasuklah cerita satu kisah, saya nak cerita sambung lagi. Satu hari orang panah kain dia di ampaian, tembuk kain, suka dia. Orang kau suka kan baju koyak. Nasib baik aku tak naik, tak pakai kain tu. Kalau pakai kain tu, tembuk aku sekali. Itu perangai dia. Habis. Cerita banyak, sambung tahun depan. Dan kita berdoa tanda ketaatan. Tanda-tanda kita taat kepada perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala, perintah ud'uni, berdoalah kepada aku. Astajib lakum, nusya aku perkenankan doa kamu. Menunjukkan kita berdoa itu, menunjukkan kita yakin dan taat kepada perintah Allah Ta'ala itu. Pasal doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Bukan doa itu kosong, doa itu ibadat. Itu sebab saya pesankan tuan-tuan, doa itu sungguhlah. Angkat tangan tu. Nampak? Bersungguh. Nabi berdoa sehingga nampak putih ketiaknya. Dia angkat, terturun baju dia tu, putih ketiaknya. Kalau orang putih lah, kalau orang hitam, hitam lah ketiaknya. Itu maksudnya Nabi berdoa ni, tertanggal, terturun bajunya. Kita pun kena begitu. Tapi biasa yang kita doa subuh-subuh pula gini, yang tutup mulut, tak ada harapan, tak bersungguh berdoa. Macam mana Allah Ta'ala nak makbul kita berdoa pun tak bersungguh? Dia tak terlutut, dia tak terlutut. Begini doa. Apa harapan? Kita pun tak bersungguh nak meminta, maka Allah Ta'ala pun tak bersungguh nak memberi. Itu sebabnya kita mesti ada dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Dua-dua mesti ada. Minta pun ada, beribadat pun ada. Dua-dua mesti ada. Kita terbagi pada 4 golongan. Yang pertama, rajin berdoa, rajin beribadat, dan rajin berdoa. Itu first class. Yang kedua, rajin beribadat, tak rajin berdoa. Itu menyombong namanya. Yang ketiga, rajin berdoa, tak rajin beribadat. Itu gila babi namanya. Babi gila pun tak buat begitu. Yang keempat, berdoa pun tidak, beribadat pun tidak. Lagi rosak. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, beribadat dan berdoa. Yang kedua, beribadat dan tidak berdoa. Itu menyombong namanya. Yang ketiga, berdoa dan tidak beribadat. Yang keempat, dua-dua tidak. Kita berdoa mesti ada dua. Yang pertama, al-hubbu wat-ta'ah, al-thiqah wat-ta'ah. Yakin doa itu dimakbulkan oleh Allah. Itu sebabnya saya pesan kepada tuan-tuan, kita berdoa sungguh-sungguh, dan kita faham apa yang diminta.
supaya kita tahu makbul tak makbul. Kita minta apa benda yang diminta, tak tahu. Doa-doa yang kita baca itu kadang-kadang tak kita tahu maknanya. Aku doa lama dah bertahun-tahun tak makbul. Apa yang kau minta? Minta aku pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa yang dia minta, nak makbul macam mana? Tu sebab saya pesankan tuan-tuan, doa-doa yang kita baca itu tanya orang-orang yang tahu apa makna doa yang kita baca itu. Terugi. Pasal kita orang Melayu ni taat saja, tapi tak sungguh mencari makna-makna. Itu sebabnya makna kunut itu pun banyak orang tak tahu. Bukan doa kunut tu, makna kunut pun banyak orang tak tahu. Apa makna kunut tu? Iftitah mana apa? Tasyahud mana apa? Tahiyat mana apa? Orang tak boleh. Tak tanya pun, tak kisah pun. Itu saya katakan tadi, kita mesti rasa bimbang dan tak senang hati kita kalau ibadat kita, doa kita tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti kira, mesti susah hati, susah. Tuhan terima tak doa, Tuhan terima tak ibadat. Kita mikirkan itu supaya kurang-kurangkan ketawa, memikirkan masa depan kita di akhirat sebagaimana, memikirkan masa depan di padang mahsyar kita bagaimana, memikirkan. Tak payah kita fikir pada mahsyar, fikirkan di alam barzakh cukup dah, yang hampir sangat dengan kita. Pada mahsyar mungkin lambat lagi. Yang kita nak fikirkan bagaimana ehwal kita di alam kubur besok, menghadap mungkar nakir bagaimana agak-agak. Itu kita nak menungkan, fikir susah hati kita, senang hati kita kerana beribadat. Susah hati kita kalau ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Tuhan kami, terimalah solat kami ini sempurna-sempurna. Itu harapan kita. Kita harapkan ibadat kita harap. Pasal kita tak tahu ibadat kita Tuhan terima atau tidak. Yang kita harap doa kita lah. Itu sebab bila imam doa Rabbana taqabbal minna du'ana, kita bersungguh-sungguh aminkan. Amin pun kadang-kadang malas. Dia pandang sana pandang, tak angkat tangan saja, tak mengaminkan pun. Amin pun susah. Macam Tuhan nak terima? Kita minta Rabbana taqabbal minna salatana tamah. Ya Allah, terimalah solat kami dengan sempurna-sempurnanya. Wala tu'azibna yaumil qiyamah. Yang kau azab kami pada hari. Itu kita harap. Harap doa itulah sebagai pelindung kita. Sebagai saya sebut tadi, Allah lah sebagai pelindung. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan di antara rahmat Allah Ta'ala, kita boleh berdoa. Di antara rahmat Allah Ta'ala, kita boleh berdoa, kerana Allah Ta'ala dah jamin. Amatlah malang kita kalau kita berdoa kita rasa Tuhan tolak. Amatlah malang, mengecewakan sekiranya kita rasakan bahawa doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya ditolak lagi kecewa. Itu sebabnya kita berdoa mesti ikhlas, mesti ikhlas. Tak terasa sedikit pun kita rasa bahawa Allah Ta'ala akan nolak. Kita sedikit pun tak rasa. Kita yakin doa kita Tuhan terima. Sudah, mudah-mudahan. Wa antum muqinun bil ijabah, kamu yakin diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Kita yakin, kita percaya Allah berkuasa memperkenankan segala permintaan kita. Allah amat berkuasa.
Sebabnya kita mesti menghadapkan doa itu semata-mata kerana Allah, menghadap kiblat berdoa. Bila menghadap kiblat, hati kita penuh perhatian berdoa kita, dan kita faham apa yang kita minta, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekira tidak dimakbulkan, sekiranya doa kita minta betul-betul, tak terima permintaan kita, maka kemungkinannya Allah Taala nak beri lebih daripada apa yang kita minta. Allah Taala nak beri lebih daripada apa yang kita minta. Kita minta satu, Tuhan nak bagi dua, tapi nanti dulu. Ataupun Allah Ta'ala tak beri apa yang kita minta, dibimbangkan kita buat maksiat, dibimbangkan kita membuat maksiat, Tuhan tangguhkan permintaan kita. Ataupun Allah Ta'ala nak tangguhkan permintaan itu di padang mahsyar besok, baru diberinya. Pasal tiap-tiap kali kita berdoa merupakan ibadat. Jadi simpan di padang mahsyar besok, baru kita bertemu apa yang kita minta, iaitu jadi ibadat, jadi ganjaan pahala. Maka kita dapat banyak pahala. Aku tak buat apa pun, rupanya pahala minta itu lebih banyak pahala permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar tertolak dengan doa. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tak ditolak qada dan qadar itu melainkan dengan doa. Sebabnya doa, umur kita menjadi panjang. Asalnya tak cukup panjang, jadi panjang kerana berdoa. Ataupun buat kebajikan yang banyak, nanti umur kita pun akan jadi panjang. Doa kita dimakbulkan Allah Ta'ala, maka panjang umur kita. Kita doa, apa doa kita? Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau ambil nyawa kami dengan mengejut. Satu minta, Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami dengan mengejut, tiba-tiba mati je. Tak. Sambung lagi, Allahumma tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. InsyaAllah panjang. Dan perlu dipaham, maksud panjang itu bukan panjang. Panjang itu mungkin pendek umur, tetapi amalannya panjang, maka jadi panjang. Maksud panjang umur, tidak semestinya umur itu banyak, tetapi kemungkinannya umurnya pendek, tapi amalannya banyak, jadi kira umurnya panjang. Umur orang yang pendek ialah umurnya panjang, tetapi tak beramal, maka dianggap pendek. Panjang umur 100 tahun umurnya, tapi tak beramal, kira pendek. Kita kalau boleh minta dua-dua, umur pun panjang, amalan pun banyak. Itu yang lebih berkat lagi. Jangan lupa minta betul-betul, bersungguh-sungguh memahami apa yang kita minta, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita mesti yakin, percaya sepenuh-penuhnya doa itu akan dimakbulkan oleh Allah. Jangan sekali-kali merasa, aku rasa tak makbulnya. Tak makbul lah. Pasal kita dah rasa sendiri, kita tak yakin yang doa itu dimakbulkan oleh Allah, maka tak makbul lah. Itu sebab Nabi kata apa?
lan yanfa hadar min qadar, walakin doa yanfa'u mimma nazal ma lam yanzil, fa alaikum bidu'a ya ibadallah. Maksudnya tidak ada gunanya takut pada qada dan qadar. Tidak guna takut qada dan qadar. Jangan takut, jangan bimbang. Tetapi berdoalah yang akan memberi manfaat kepada yang telah turun dan yang belum turun. Oleh itu hendaklah berdoa wahai hamba Allah. Itu dia. Maksudnya kita tak takut, tak bimbang. Qada dan qadar tetap akan berlaku. Qada qadar tetap akan berlaku. Jangan bimbang. Yang dah turun, belum turun, serahkan Allah Ta'ala je. Jangan bimbang, jangan kita. Sebabnya kita jangan bimbang. Akan datang, dia kata masalah kita, barang-barang akan naik. Jangan bimbang. Pasal apabila barang naik, ada rezeki yang lain pula. Kita jangan bimbang, dia tetap naik juga. GSC tetap jalan juga. Kita jangan meningkan fikiran, jangan pening macam mana macam tak. Sebabnya Tuhan pesan, la taqtulu auladakum khasyat imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu takutkan kepapaan. Jangan fikir benda tu. Kita memang marah, tapi nak buat macam mana? Berlakulah. Terserahkan kepada Allah SWT apa yang telah berlaku. Sabarlah kita menghadapi cobaan-cobaan ini. Memanglah kalau kita nak kata kita memang marah pun berjalan juga. Lagi marah lagi naik, lagi marah lagi naik. Tak ada guna apa. Kita jangan mikir benda-benda gitu. Maknanya terserahlah kepada Allah Ta'ala. Nak turunkan bala tak turun bala, serah Ta'ala. Itu sebabnya turun bala di Padamaran. Dia kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Turunlah kerosakan di atas muka bumi ini kerana kesalahan tangan manusia. Tu. Kita fikirkan mesti ada sesuatu penyebab Allah Ta'ala turunkan bala. Kita ingat sejarah, mungkin dalam 10 tahun 20 tahun yang lalu di Sarawak, di Sabah ke Sarawak, Sabah, apabila malam Christmas itu mereka mengadakan pesta siang Christmas tu, pestanya diberinya ayam minum arak. Minumlah ayam tu arak, mabuklah orang tua tu. Lepas tu diberi kucing nak minum arak, mabuk pula kucing, mengamuk kucing dengan ayam. Banyak ayam mati digonggong oleh anjing itu. Petang itu anjing pula minum arak, mengamuk pula anjing. Malam itu manusia pula minum arak, mabuk, bertanjang bogel semua. Orang tua bogel, orang muda bogel, laki-laki bogel, perempuan bogel. Habis bogel belaka. Bukan bayang orang tua tu bogel, buruk mana rupa ni. Video tu saya ada. Dah hilang pula video tu. Orang Sabah hantar pada saya. Lepas tu malam itu turun bala. Habis tutup dia punya majlis itu, datang angin dari laut. Angin tu katanya dia begitu. Begitu. Yang orang tepi laut tak kena bala. Ya, tengah-tengah banjir, ribut topan. Tuhan turunkan bala akibat daripada perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Walaupun Kristian tetap juga dikira maksiat. Habis lingkup malam tu. Sungai yang kecil itu lumpur datang daripada mana? Itu Zuharal fasad fil barri wal bahr, berlaku kebinasaan di bumi kasabat aydin nas disebabkan usaha tangan manusia. Itu
Habis, kita balik. Seorang hamba Allah berdoa daripada lubuk hati. Kita berdoa daripada lubuk hati kita, dan kita tahu siapa pun tak boleh melepaskan masalah yang berlaku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun tak boleh menyelesaikan masalah kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang betul-betul. Manusia tak boleh buat apa. Manusia tak boleh bagi rezeki. Manusia tak boleh menyelesaikan masalah kita. Yang boleh menyelesaikan masalah kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Mesti begitu. Gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu da'watin mustajabul lahunna, 5 doa yang Tuhan tak tolak. 5 doa apabila mereka berdoa, Allah Ta'ala makbulkan, Allah Ta'ala mustajabkan, Allah Ta'ala terima permintaan mereka itu. Yang pertama, dia da'watul mazlum hatta yang tasir. Yang pertama, doa orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim itu tak payah berdoa pun tak apa, angkat kepala ke langit pun cukup dah. Angkatkan tangan, angkatkan muka ke langit pun dah berbahaya. Orang yang kena zalim, kalau berdoa walaupun cukup dengan angkat muka ke langit pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang kena zalim. Jadi kalau kita kena zalim, kita angkat muka cukup dah. Angkat muka ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tak dizalimi, tidak dianiayai oleh siapa pun. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, wada'atul haji hatta yasdur, doa orang haji. Itu sebabnya kita orang di Mekah, di Padang Arafah, apabila kita dah berdoa dah setengah hari dah, petang-petang keluar daripada kemah, berdiri berdoa, jangan orang buat. Apabila kita berada di Padang Arafah, tengah hari kita duduk di kemah, petang-petang keluar kemah, berdiri dan angkat tangan minta diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa kita yang lalu. Terus sebenarnya Allah Ta'ala memang sayang sangat kepada hamba-Nya. Itu sebabnya diberi pahala macam-macam, pahala berlebih-lebihan. Contohnya, semayang 2 rakaat lepas maghrib, cukup dah. Semayang 2 rakaat lepas maghrib sunat, Tuhan bagi apa ganjarannya? Dia ampunkan dosanya 20 tahun. Barang siapa yang semayang sunat lepas maghrib, Allah Ta'ala ampunkan dosanya 20 tahun. Ada pendapat mengatakan 40 tahun. Apa lagi nak? Doa sajalah, minta sajalah, pahala dah berganda-ganda. Tu lepas semayang maghrib 2 rakaat, alah, mudah sangat. Tapi tak ramai orang boleh semayang. Dia duduk loh. Tu heran tu. Dia tak rasa rugi kalau tak semayang. Dia tak rasa menyesal. Kita mesti berusaha memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Pasal pahala sunat itu berganda-ganda pahalanya. Mengapa kita tinggalkan? Mengapa kita abaikan? Mengapa kita cuaikan? Cuaikan pahala yang berganda-ganda. Termasuk juga dia kata semayang sunat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Berapa banyak agak-agak, berapa banyak pahala Tuhan bagi kita.
Kalau tak masuk syurga juga kita tak tahulah, pasal pahala dah banyak. Kalau kita buat dosa satu, tapi kita buat ibadat satu, banyak sangat Tuhan beri. Saham kita RM1 jadi RM700. Tuhan sayang duit tu. RM1 sedekah ke masjid, Tuhan balas RM700. Mana ada saham RM700? Saham kita 8%, 10% je. Tapi pahala itu yang orang saya tak nak tu. Lalu tung masjid hari Jumaat tu dia mengantuk pula. Tung lalu mengantuk, lepas tung lepas hilang nak mengantuk dia. Begitu. Tak serugi. Kita mesti sekurang-kurang tiap Jumaat kita bersedekah sekurang-kurang. Kena ingat. Kalau begitulah perangai umat Islam, masjid pun senang, banyak duit dia. Tapi tung lalu buat tahu je. 5 sen pun tak boleh bagi, 10 sen pun tak boleh bagi, RM1 lagi tak boleh. Mengapa tak boleh? Pasal kita tak bersiap sedia untuk nak memikirkan aku nak sedekah masjid. Gitu. Habis. Yang ketiga, wada'atul mujahid hatta yaqumut. Doa orang yang berjuang. Doa orang berjuang takkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahid fi sabilillah. Perang sabil mati ni ada 3 kategori. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Maksudnya orang yang perang fisabilillah kerana Allah, mati dia, dunia pun lepas, akhirat pun lepas. Dunia tak kena mandi, tak kena kapan, tak kena sembahyang, tanam terus. Akhirat tak kena seksa kubur, tak kena seksa akhirat. Itu syahid akhirat. Syahid dunia perang fisabilillah, tetapi bukan kerana Allah, kerana mendapatkan harta rampasan atau nakkan nama. Itu mati syahid dunia. Tapi di akhirat kena seksa macam biasa. Yang ketiga, syahid akhirat, iaitu orang yang mati beranak, mati terhempas, mati aksiden, mati tenggelam, mati terbakar atau sebagainya, mati sakit perut, sakit taun, itu kena mati syahid. Dunia kena mandi, kena sembahyang, kena kapan, tetapi di akhirat tak kena siksaan. Kalau di akhirat, di dalam kubur tak kena balasan, tak kena seksa, di akhirat besok pun tak kena. Itu mati syahid ya. Habis. Kemudian Abu Darda dan yang selanjutnya, si sakit sampai orang sedang sakit berdoa pun dimakbulkan oleh Allah Taala. Sedang sakit. Sebab bila kita sakit, jangan merungut, jangan mengeluh. Bila sakit, sabar saja. Tunggu. Kalau orang itu mati, dikira mati syahid juga, dapat pahala ganjaran. Itu sebabnya saya pesankan tuan-tuan, bila kita sakit, kita banyakkan wirid, banyakkan baca Al-Quran. Sakit, semayang jangan tinggal. Semayanglah dalam keadaan mana sekalipun, tak apa, tetapi tetap juga semayang. Jangan merungut, jangan menyesal, jangan apa-apa dibuat. InsyaAllah kita kalau sabar menghadapi cubaan ini, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dan akan masuk ke golongan orang-orang yang saleh. Begitu. Orang yang sakit jangan merungut. Doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali lah, saudara terhadap saudaranya. Doa kita terhadap saudara kita di alam kita bermusafir, doa kita kepada saudara kita akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya orang-orang ke Mekah
kita katakan doakan saya, dia kata ya tu doa lah tu, tak mesti angkat tangan. Bila dia kata saya doakan, insya-Allah. Itu sebabnya kita jumpa orang-orang alim, kita cakap Tuan doakan saya, insya-Allah. Itu dia kira doa. Itu dia kira doa tu. Doa yang ringkas. Insya-Allah kita akan menerima kemakbulan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah tua. Kebetulan bila dia dah mati, dia nak mati lah dia. Dia kata kawinkan aku. Orang kata kahwin kau nak mati dah. Dia kata apa? Aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Maknanya kita ni kalau isteri meninggal, kahwin cepat-cepat. Malu nak bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan bujang. Pasal pahalanya kurang. Bila kita seorang-seorang, pahala solatnya satu. Kan? Dia kahwin 70 kan jarak jauh. Semayang seorang satu, semayang Jumaat 27. Semayang seorang yang bujang satu. Kahwin 70. Kahwin dua 140. Itu keuntungan dia. Apa dia kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun wakkal kullama da'a akhihi bi khair. Qala al malakun wakkal amin wa dzaka bi matal. Maksudnya doa orang Islam terhadap saudaranya di tempat jauh, doa orang Islam terhadap orang saudaranya di tempat jauh akan dimakbulkan oleh Allah. Itu doa kita doakan untuk saudara kita yang jauh-jauh, yang tak depan mata, jauh doakan. Dengar saudara kita di Pulau Pinang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Itu doa kita. Bukan dengar je saya sakit habis gitu je. Kita doakan lepas sembahyang, kita doakan, ya Allah Tuhanku, sembuhkan penyakit sepulan ni. Itu gunanya saudara kita beritahu kita sakit tu. Itu gunanya. Kalau beritahu tahu saja tak ada faedah, tahu saja. Sama juga kita dengar saudara kita yang jauh meninggal dunia, kita semayangkan sembahyang gaib. Syaratnya orang di sana tu dah disemayangkan. Semayanglah di Kuala Lumpur ni, kita saudara kita meninggal di Pulau Pinang, di Kelantan, di Terengganu, meninggal dunia, kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak ada faedah, pahala itu je lah. Tapi kita solatkan solat gaib. Nabi dulu mensemayangkan An-Najasyi yang telah meninggal di Habsyah. Nabi semayangkan. Tapi kalau orang sana belum semayang, belum mandi kan, tak boleh semayang lagi. Dah semayang, dah mandi, dah siap, kita doakan bersama-sama. Pasal Allahumma filahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya dan rahmatilah dia. Maknanya kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa si mati. Mustahak. Itu sebabnya kalau seorang tu meninggal dunia, sembayangkan 40 orang, Allah ampunkan dosa orang yang mati itu. 40 orang syarat. Walau bagaimanapun perlu dipahamkan bahawa dalam doa perkara yang tak boleh tinggal alhamdulillahirabbil alamin dan selawat, jangan lupa. Termasuk juga kita berdoa makan.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kita juga alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian sambung sikit lagi. Allahumma ja'al hadhihi ni'mah ni'matan mashkurah tasru biha ni'matal jannah. Sambung sikit lagi. Wazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Itu doa makan. Sambung sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ard wala bisa'u sami'un alim. Kalau ada racun atau sesuatu yang boleh merosakkan kita, Allah Ta'ala elakkan. Sebab kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi syai'un fil ard wala bisa'u sami'un alim 3 kali petang, 3 kali pagi. 3 kali petang lepas asar, dan 3 kali lagi pagi selepas subuh. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa sami'un alim. InsyaAllah kita tak akan dikenakan sebarang bencana pada waktu malam. Kalau pagi, di waktu siang. Sama dah juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu 11 kali 21 kali di waktu nak tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Mengelakkan daripada kecurian, daripada kebakaran, daripada bencana malam. InsyaAllah tak akan kena sebarang musibah. Kalau kena juga, salah baca lah tu. Ya. Selawat jangan lupa, alhamdulillah jangan lupa. Jadi tuan-tuan puan sekalian, nak kira banyak lagi nak sampai ni. Banyak muka lagi. Jadi tuan-tuan boleh tunggu tak? Pukul 11 malam boleh? Boleh tunggu? Senyap itu? Boleh tak boleh? Tunggu-tunggulah saya nak balik. Jadi banyak lagi sebenarnya pasal doa ni, banyak lagi yang patut saya sampaikan. InsyaAllah sampaikan pada ceramah yang akan datang. Sekian dulu pada malam ini. Dan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini, tadi ni kawan saya ada bawa yang pertama sekali ubat gigi, Tenergy namanya. Ubat gigi ni diusahakan oleh ustaz kita juga, untuk keyakinan tidak ada sebarang yang haram dalam ubat gigi ni, insyaAllah. Yang kedua, minyak zaitun ni daripada plastin organik, boleh mengubati berbagai-bagai penyakit termasuk darah tinggi, kencing manis dan sebagainya lah, macam-macam ubat oleh pasal dia organik dan daripada pokok yang tua di plastin itu. Yang kedua. Yang ketiganya, minyak wangi ini yang telah dibacakan ayat ruqyah untuk menghalau gangguan dan penyakit-penyakit yang lain. Yang keempatnya, buku Rahsia Al-Fatihah ini memang mengandungi berbagai-bagai rahsia dalam Fatihah yang sepatutnya setiap orang ada, dia boleh baca, dan murah je, RM5 rasanya. Tuan-tuan yang tak bawa duit boleh dapatkan secara berhutang dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaihi wa husnal zanni bik wa amnun alaina bi kulli ma yuqribuna ilaika maghfirun bi wafiyad darain bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.